Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 1 hari bulan 4, hari Rabu macam biasa. Sekarang pukul 7 lebih dah, hampir pukul 8. Hari ni hujan lebat pagi ni. Setelah sebulan lebih jugalah tak hujan. Rumput pun mati merah habis dah. Pagi ni baru hujan lebat. Air tengkujuh sikit nampaknya. Perkara macam biasa, jari, terubih, tauk bien, tauk bau kuning, tauk bau kuning kawan tak ngumpai. Tauk umpara, tauk patisan kolio. Tak tahu lagi lah, kalau ada rezeki nanti kawan lah video ni. Kalau tak ada lah sahabat. Okey lah, jom terus kawan nak tengok perkara pula ni. Ada umpan siput. Wih, banyak sampah air tengkujuh. Nampak macam tak ada je ni sahabat. Tengok umpan. Umpan pun habis air ke. Sangkut buara. Alah, tak molek. Okey lah. Okey, jom terus. Tak ada sahabat tangan ni. Tengok arang. Woi, bergegar tu. Bergegar sahabat. Bergegar berenjuk. Tu dia. Bawa lari celah tu. Besar mana ni? Dia bawa celah kayu ni. Wih, terlucuk habis akar tepi tu. Sebaik ada sini je. Kau standby sarung tangan dulu. Tak tahu besar mana, tak tahu pun ni. Tengok cara renjuk ni. Boleh tahan ni. Terlucuk habis dah. Kalau bawa celah ini pak tu. Wih, besar ni. Tak kecil tapi duduk celah ni. Besar weh. Besar bang. Tak kecil barangnya. Rezeki dia tak bawa belik ke bawah, ke kayu bawah. Alah. Weh. Nak air keruh baru makan umpan dia weh. Bismillah. Allahu Akbar. Tu dia. Gorgon. Alhamdulillah. 10 kilo. Mungkin lebih. Alhamdulillah, rezeki juga. Rezeki pertama. Kita masuk air sikit. Berbaloi beli keling semalam. Okey sahabat, jom terus. Duduk celah pokok ni dia.
jatuh ni. Jatuh ada barang ke jatuh kosong tak tahu. Air keruh cantik ni. Nak pesawat. Pesawat duduk sini. Oh ni. Oh pesawat duduk mana ni? Wah, ada barang. Barang mana? Jangan labi-labi cukup. Ada barang dalam ni. Oh, BM dah sahabat lagi. Nampak gaya ni ha. Semua longgar habis ha. Dia tarik dia meronta. Ha, ni kau dah buka dah lah. Tapi longgar habis ha. Rasanya lah gorgong lagi ni. Kita tengok betul tak betul tekan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya macam tu lah longgar ni dia meronta. Alah, taklah gorgong pun tapi nya boleh tahan jugalah ha. Ha, 5 kilo lebih juga ha. Rezeki pagi ni. Kuat dia meronta tu. Apa tali tu pun dah terbuka. Dua ekor ha. Tapi tengok kepala dia. Dia dah apa? Dia korek lubang. Woi. Oh tengok rosak dah bawah dagu. Kepala dia pun dah lekuk ni ha. Dia langgar lubang ni. Tak tahu kat mana ni. Rasa ni ha lubang bawah ni ha. Cuma tak lepas aja. Dia dah korek dah pun. Tapi nampak pesawat macam putus ni. Pesawat putus. Petang nantilah perbaiki ni. Sekarang ni pun dah lewat sebenarnya. Soalnya hujan tadi. Hujan pun baru berhenti. Kawan turun tadi ke sungai tadi. Jadi hari pun dah lewat. Cuma tengok ikan je lah. Ikat dulu sebelah sementara. Okey. Kau tinggal batu pemberat Okey, jom terus. Tengok perkara lain pula. Alhamdulillah 2 ekor gorgon. Seekor tu tak gorgon lah, tapi seekor tu besar lah. Okey, jom terus. Alah, dekat sampah pula dah berkipas. Tu ada lawa tu. Renjuk ni lawa ni, bukan patut sangka liar ni. Manja sangat ni. Kalau patut sangka liar dia kan ni. Ini rasanya lawa je ni. Alah. Ni buat lari ke sana pula. Haha. Baik kalau letaknya kawan-kawan ke sungai tadi. Bismillah. Boleh tahan saiznya ha. Dengan bara. Alhamdulillah ada rezeki tambahan. Allah. Buhara ada, kita sangkut buhara. Sangkut balik umpan buhara. Sebab buhara ni kecil-kecil tak cantik pula tu. Boleh lah daripada tak ada. Sangkut 2 biji. Mana tahu kok dia nak kena siang pula.
Okey, beres. Tengok agak belakang ha. Ya ini umpan siput ni semalam. Ah, sangkut pula. Ini sangkut sahabat. Ha. Barang apa sangkut? Ada barang. Ada barang, ada barang. Ada barang weh. Ha. Ekor merah lagi. Ekor merah lagi. Ganas weh ni. Ha. Tak pada dengan kecil. Taklah besar sangat tapi nya ganas. Bismillah. Alhamdulillah. Ha. Tapi saiznya macam ni je lah. Tapi semua telak ha. Roh, saja ha. Kita ha. Bawa lagi. Oh. Tengah ratus dalam tangan pagi ni. Oh. Besar. Aduh. Tak ada ke? Tak ada. Wih, buat dah sangkupnya ha. Ni talainya. Wih. Susah nak buka ni sahabat ha. Ha. Nampak gaya kena potong je ni. Apa coba dulu. Ha. Lawa lampak lah tu. Wih, tak boleh nak buka weh. Nampak gaya je memang potong lah jawapannya. Oh, nasib baik. Boleh juga buka ha. Ada lagi siput ha, tak habis. Sai, semua macam ini je. Banyak ekor dah ni. Bakar lah. Berbalik. Oh. Darah. Darah dia. Ha, alhamdulillah 3 ekor. Ha? Ekor merah. Ha. Aduh. Okay, jom. Tapi saiz macam ni je lah. Berapa ekor dah? Okey, jom terus. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni, rezeki doa-doa sahabat. Dapat gorgon. Seekor lah ya gorgonnya. 2 lagi ni kurang gorgon jugalah. Seekor ni tak sampai 2 kilo pun, dalam 1,5 kilo saja. Yang ni dalam 4 kilo lebih.
yang kena terubi. Yang ni yang kena tahu ni yang besarnya. Yang ni rasanya lebih daripada 10 kilo. Alhamdulillah jugalah rezeki hari ni. Semalam kumpau. Hari ni ada cover untuk kumpau semalam. Lepas lah untuk minyak buk untuk mengetih. Okey sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Lebih-lebih. Laku buat agak lebih-lebih. Bau merah. Angka tak ada ini. Lebih. Makan kayu besar. Masa biar hak besar biar ada dalam. Nyam. Oh, bukan dia belakang. Lawan ekor. Kumpau. Haji dapat. Haji pun dapat. Malam tak ada lah. Oh, kayangan tu dia. Abang nak makan mana, Bek? Kosong tengah lah ni. Tu. Bukan molik seperiuk. Lawan juga. Kerai jelawat, kerai kayangan. Angkat gambar, angkat. Angkat gambar lagi. Ikan segarnya tak ada kurang sangat Ni kan orang jalur malam. Ini hok jalan. Ha? Berapa kilo ni? Itu 120. 120. 120. Sekilo. Atau mahal sikit tak? Ini sekilo ni. Dia kis dia mahal tu dia ada berapa kilo? Kilo 6. Ya, kilo 6. Jalur ni nanti saya kira. 72, 192 ringgit. 192 ringgit. Saya tak kira dah kalau dia ajak ikut kira kan. Transfer boleh transfer? Boleh. Transfer boleh. Transfer boleh? Saya pakai transfer. Bank Islam. Islam. Saya cucuk hak tadi dulu dah. Saya cucuk hak duit abang tadi dulu. Hak 18 ringgit saya bagi dulu. Tak kurang. Kira gitu cakap pada kek tu. 192. 190 salah. Dua tu tak apa. Ada untuk cek lagi bagi makan. Apa itu? Gaya kok mai. Dia bisa tak tu kalau bahagian gitu. Orang kerja macam-macam 30 tahun Pakai Jepun lah. Oh, pakai England tu kerja Pakai England. Berapa tahun tak duduk situ tahun 5 lah. 3 tahun lah. Itu semua linking. Bank Islam ya? Bank Islam. Ni kes dia mahal kes blok dulu. Dia ikan kat dulu kali. Oh, merah. Betul betul cek tu. Daun. Lawan baru ni semua ni tu. Boleh lah kat no tu untuk kecil tu. Bukan mahal mana tu.
Timbal dulu lah. Ni tak timbal lagi lah. Timbal lagi. Tu akan awal baru ni. Anak abang ini juga ngabuanya. Dia dah balik ke Lepeh dulu dia rumpau. Dia dah balik ke Lepeh. Apa kita motor ambil lalu kita je dekat. Alah Allah. Kita head dulu. Bawa tadi. Tahu. Ini biru semua dah buat ni apa yang buat dah. Air kuat sangat Tengkujuh sahabat. Sebab hujan di sini pagi tadi memang lebat-lebat sesangat. Jadinya kawan nak pindahkan terubih kawan ke tempat yang lebih cetik. Kau panggil Tohor ni sekarang. Ramai pula sahabat yang tak tahu nak benda Tohor. Cetik lah. Jadi kawan nak pindah terubih ni jatuh ni. Pagi tadi tak jatuh. Tapi tak tahulah jatuh ada isi ke, jatuh tak ada isi tak tahu. Air laju sangat ni Sama ada jatuh ada barang atau jatuh tak ada barang tak tahu. Yang ni kawan nak pindah ke tempat yang lebih cetik lah. Jadi kawan tak risau kalau air Tengkujuh kuat pun. Ni pun masih ada bunyi guruh tadi. Mungkin hujan jauh atau hujan Malangkarang, hujan lagi ke tak tahu lagi ni. Jadinya kawan nak pindah lah yang mana sempat pindah. Jadi kawan nak tengok dulu lah. Ada barang ke tak ada barang. Ni pun makin dalam. Pagi tadi tak jatuh ni. Pagi tadi tinggi lagi ni. Tapi air ni kuat ni. Air ni kuat Tengkujuhnya. Jadi kalau Tengkujuh besar apa kawan tak risau hanyut ke apa. Kalau kena ikan ke mungkin boleh diselamatkan. Kalau macam gini tenggelam lama boleh mati juga. Sebabnya air laju sangat ni. Jadi ni pun tak pasti juga ni jatuh kosong ke jatuh ada barang ni. Mungkin tak nampak lah sahabat ya. Sebabnya dalam kau nak buka tali dulu. Aduh. Jadi kita tengok dulu ada barang ke tak ada barang. Sebab yang ni nak pindah dah ni. Susah sikit lah air Tengkujuh macam ni lah. Memang dia jadi susah sikit nak buat kerja. Oh, sangkut. Tolak dia air laju sangat. Nampaknya macam tak ada benda ni sahabat Ada sahabat kosong penuh dengan sampah je. Tolak dia sampah lah ni. Dia jatuh tolak dia sampah. Tak apalah lagi pun memang dah nak buat pindah pun. Penuh dengan sampah daun memang tak kena ikan pun kalau macam ni. Okeylah sahabat, ikan tadi kawan dah siap jual. Bawa ikan merah yang besar tadi berat dia 16 tak apa. Silau sikit sahabat ya. Okey. Ni 16 kilo 16.6. Biasalah. Toke akan potong sekilo. Ni sahabat, kejap ya sahabat ya. Tak apa nak nampak sikit ni. Yang tu 15.6. Dia berat keseluruhan dia 16.6 lah. Jadi biasalah toke akan potong sekilo. Yang 6 kilo tu kena terubih tadi. Lepas tu 2 kilo kena aral. Alhamdulillah jugalah lawan tu RM6. Tu lah rezeki bau merah belaka, bau ekor merah belaka hari ni. Rupanya air nak Tengkujuh. Dapat jumlah semua RM438. Alhamdulillah bolehlah cover untuk pumpau semalam. Rezeki-rezeki doa sahabat. Okeylah sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.